Maggi ada lagi 3. Kau beli 2 bundle Maggi. Sabun mandi. Biskut-biskut macam biasa lah. Beli je lah. We complete our chapter. 10 years learning hard way. Now we fulfill our master. To serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Then reach the summit. It's okay. Kawan-kawanku semua, brother-brother, terima kasih semua singgah. Terima kasih sekali lagi kita berjumpa dalam episod kali ini. Hotel dan tempat jumpa. Baiklah. Stres. Sedih kau nak cerita tempat jumpa, sedih. Lagi drama air mata. Tapi kita ambil pendekatan, kita sapu rata lah. Tempat jumpa, apa peluang, apa buat, apa yang memberikan sedikit relief, lega bila keluarga datang jumpa. Jom layan. Okey, baik kawan-kawanku semua, terima kasih banyak kerana korang dah subscribe. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesudian korang layan dan contact my brother Putra Nissan Kelang, yang mana Kalun expert. Nama expert memang orang dah berbelas-belas tahun lah. Korang boleh tengok link kat bio. Boleh Roger kau nak beli kereta cap apa, merah, hijau, kuning, terutamanya Nissan. Baik, tempat jumpa. Selain daripada istilah air mata, hari ni aku nak ceritakan kat korang sikit tentang tempat jumpa di penjara Reman. Berapa lama boleh jumpa, siapa yang boleh jumpa, berapa kerap boleh jumpa, kita kupas kali ni. Dan rata-rata kita pun semua tahu bila jumpa, sedih lah. Sedih lah. Keluarga boleh datang jumpa untuk orang dekat dalam Reman ni seminggu sekali. Seminggu sekali kau boleh datang jumpa. Syarat perjumpaan pertama tu walk in, tulis tarikh dan dia ambil the next tarikh yang keluarga kau akan datang. Sebab apa? Sebab nak bagi-bagilah. Satu hari tu tak boleh lah terlalu ramai keluarga datang jumpa. Nak bagi masa macam mana? Kalau seorang tu benarkan 20 minit, nak letak berapa orang datang jumpa? Satu tempat jumpa tu ada 10 ganggang telefon. Jadi dengan trafiknya, dengan apa semua, dia akan bagi-bagi masa. Syaratnya pertama kali jumpa tu dia akan terus bagi the next visit. Sebab the next visit tu kau tak boleh langgar daripada tarikh yang dia bagi. Tak boleh langgar. Kalau kau langgar daripada tarikh dia bagi, jadi jam lah. Jam. The next tarikh pula kau datang, nasib lah dia selit lah bila-bila. Kalau dia dah bagi tarikh, maknanya dia dah ada dekat rekod logbook tu, dekat log buku dia tu, yang mana engkau jumpa hari ni dan ada berapa ramai lagi jumpa, dan dia orang akan bagi-bagilah. Ganggang telefon nombor 10 88225. Terus pergi pegang ganggang. Halo. Bak sedih kita dah cerita episod lepas. Kali ni aku dah lap air mata, tak mau cerita sedih lagi. Tapi tak boleh, melibatkan tempat jumpa ni aku sedih. Sebab ramai aku tengok yang menangis, mata bengkak-bengkak. Sedih. Aduh, kes 12-2 je pun. Alahai, kau bukan duduk 39B pergi 10 tahun 10 rotan. Ya punya sedih. Sengit muka nangis, tapi itulah hakikatnya manusia. Kita kupas tentang tempat jumpa. Baik, apabila kau masuk penjara Reman, kau layak untuk jumpa setiap minggu dengan keluarga. Berbeza pula dengan orang yang dah jatuh hukum. Jatuh hukum tengok pada collar. Collar tu fasa lah. Kita kenal orang fasa ni melalui baju, warna baju. Warna hijau, warna merah, warna biru, warna kelabu, warna coklat. Semualah.
kenal pada warna tu adalah fasa. Daripada fasa orientasi, fasa 1, fasa 2, fasa 3, ada fasa-fasa. Tapi aku mau pada cerita pasal reman, so aku nak stick pada reman lah. Jatuh hukum ni kita kacau sikit-sikit je lah. Jadi seminggu sekali kau boleh jumpa. Waktu perjumpaan daripada pukul 8.30 ataupun 9 pagi sampai 4 petang sahaja. Jadi dalam masa 8 sampai 4 ni korang boleh datang dekat penjara, jumpalah. Hari Minggu pun boleh, kecuali pada hari perayaan. Kalau hari raya, mungkin raya pertama, raya kedua tu tutup. Raya ketiga boleh buka kembali tempat jumpa. Baik, bila nama kau dah meletup untuk datang tempat jumpa, biasanya kau datang kat tempat jumpa ni, keluarga kau dah siap-siap lah. Cuma kau yang first pergi duduk kat ganggang mana, tunggu, dan baru keluarga kau, warden yang bertugas akan bagi tahulah pergi jumpa dekat ganggang mana. So daripada ganggang 1 sampai 10 tu dia bagi limit masa dalam 20 minit sahaja. Jadi bila OKT tu orang reman pun dah duduk, dah pegang ganggang, keluarga pun datang kiting, tak duduk kat depan. Automatically kau baru bercakap sekejap, budak yang jatuh hukum yang kerja kat tempat jumpa ni akan datang bagi kau satu checklist. Checklist untuk kau tandakan apa barang yang kau nak beli. Duit, bukannya keluarga kau bagi kau duit kau bawa belanja kat dalam. Kadang-kadang orang tak faham. Pergi jumpa, keluarga dah bayar siap-siap kat luar. Dia pergi dekat luar siap-siap, dia dah bayar pakai kad. Jumlah berapa harga barang yang orang yang dia nak jumpa kat dalam ni boleh beli. Contoh, dia ada RM50 je. Bukan ada banyak, beratus-ratus. Memang limit hanya RM200. Ada penjara yang limitkan RM150. Jadi kalau keluarga kau cuma ada RM50, boleh pergi. Jadi sementara dah bercakap dekat ganggang tu, budak kerja dah bagi list. Jadi keluarga pun, kau pun dah tahu mak ada RM50 je tadi beli kat kau, dah bagi resit. Kau tandalah agak-agak apa yang kau nak. Jadi kau pun tandalah seluar sembayang, seluar warna putih kan, baju t-shirt putih, seluar dalam, stokin tak ada lah, seluar dalam, seluar pendek, towel kecil good morning tu, kau tanda-tanda RM50 cukup untuk pakaian, dan satu kasut Red Wing boleh beli, cukup RM50. Dan kalau kau beli kasut ni, kau tak boleh makan dekat tempat jumpa lah, sebab RM50. Kalau baju dah beli tu, dia macam kurang cukup. Tapi kalau kau nak beli makan dan satu baju t-shirt, satu seluar, sebab seluar pun RM16, baju pun dah RM12, cukup. Tapi boleh beli, nak bagi tahu kat sini boleh beli. Kalau keluarga hanya bagi RM50, kau tanda je lah semampunya RM50. Dah keluarga tak mampu kan, bersyukur orang datang visit kau. Jadi kau dah tanda, kau biar je lah kertas kat tu, fokuslah berbual. Sebab masa kau borak dengan keluarga kau hanya 20 minit saja. Paling-paling pun 25 minit, 35 minit, suara dah padam. Dia pun tak ada cakap, ni nombor 10 dah habis. Tak ada. Orang akan terus cakap enggak. Bila dia cut line telefon, enak lah. Tak boleh cakap dah. Pandai-pandai melingkup pergi belakang. Setelah selesai bercakap, pergilah kau kat belakang tempat dewan makan. Dia ada dewan menunggu dan dewan makan dekat sana. Jadi kita bergantung pada nombor. Jadi kau duduk je lah kat sana. Mana yang kau dah tick tadi tu, diorang akan jerit nama kau, nombor kau, supaya kau pergi kaunter ambil. Dia dah jerit nama kau, nombor kau, dia tak jerit nama, dia jerit nombor. Kau pergi ambil je barang kau, pergilah duduk dekat dewan makan dulu. Nama ada kau ada Maggi ke, beli kerepek-kerepek ke, beli apa-apalah, beli apa-apa yang mana penjara sediakan dengan duit yang kau ada tu. Makanlah makanan kat tempat jumpa. Sebab makanan basah tak dibenarkan untuk bawa balik ke blok. Tak dibenarkan untuk bawa balik ke blok. Kau kena terus kat situ. Tak habis bagi orang sebelah kau. Dan selalunya pelahap dalam jail di mana ada istilah tak habis. Kalau boleh nak double lagi sekali makan. Makan, tunggulah kat sana sampai nama kau dipanggil ataupun nombor kau dipanggil. Pula aku sebut nama je. Nombor kau dipanggil ataupun dia orang panggil random dia. Yang mana dah jumpa tadi tu, naik blok. Masa balik blok lah. Balik blok,
So jalan berduaan, lalu base UKP sama jugalah. Yang mana ada beli banyak barang dengan bakul tu, bawa lah bakul untuk balik ke blok. Kalau nak kata ada orang pau lah, ada orang samun lah, gini lah di penjara. Orang minta tu tak boleh lari lah. Manusia bila dah tak ada apa-apa, dia pun kampung hanyut, dia akan cuba minta, cuba nasib minta. Dari tak minta, tak dapat langsung. Minta ni ada chances kau 50-50. Orang nak kasih dengan orang tak nak kasih. Bang, payung Maggi satu. Bang, kalau kau ada hati nak bagi, kau bagilah on the way kau jalan ke blok. Padahal cikgu ada escort kau sekali. Kalau kau cakap, cikgu saya nak bagi Maggi kat kawan saya lah, pergi cepat. Kau capai 2 Maggi, terus pergi bagi dia dah jalan. Jadi orang tetap meminta-minta. Meminta-minta. Bagi yang mampu, keluarga yang mampu, memang dia pun kali pertama ni bagi-bagi lagi lah orang, sebab tak tahu step lagi kan. Dah masuk kali kedua, kali ketiga jumpa, orang minta-minta dia buat bodoh je. Lalu je lah kan. Sebab bila balik bilik, contoh bilik kau 20 orang, dengan kau buat balik barang jumpa tadi, yang kau dah bersedih-sedih kat tempat jumpa, mak kau dah belikan Maggi, dah belikan biskut, dah belikan bepang, dah belikan kek coklat, dah belikan pakaian apa yang kau boleh pakai. Jadi bawa balik ke bilik, dalam bilik dah 10 orang. Kalau 10 orang ni, dalam 10 orang ni ada 3 orang dia jumpa, sempatlah rotation. Nak tunggu minggu depan tu, nanti Maggi ni nak makan dengan kanji besok. Hari Sabtu nak makan dengan kanji. Kanji tu bubur nasi lah. Cari-cari Maggi, gaul sekali dengan nasi, bubur pencah Maggi. Kalau makan kosong macam tu, rasa ikan bilis je. Cuma ada option lah bila ada jumpa ni. Lagi dalam bilik, kalau masam nak isap abuk, kadang nak minta saja dengan bilik sebelah pun hati pun tak dah segan kan. Tukarlah Maggi 3 bungkus untuk kepentingan bilik. Kadang orang salah faham, dia duk fikir kena samun lah, pergi mengadu pula kat mak. Mak datang jumpa, mak tak payah beli banyak-banyak lah, bawa balik blok pun barang kena bagi-bagi. Alah, bagi-bagi ni terpulang kau. Kadang-kadang memang ada, tak boleh nak lari orang yang ambil kesempatan datang minta dengan kasar. Tapi hak kau boleh je tak bagi. Kau boleh je tak nak bagi. Orang minta, tu hak dia meminta. Tapi dalam bilik selalunya ada cerita bilik yang mengaturkan lah. Bukan kata kau sampai kau punya plastik orang tu ambil satu, orang ambil satu, tak lah. Daripada keluarga-keluarga yang kat luar sana yang diuji dengan anak suami kat dalam penjara, bukan satu pengakhiran, tapi macam mana kita nak handle the situation. Betul, dadah ni bagi aku orang yang 20 lebih tahun berpengalaman dalam bersama-sama kawan-kawan dia dadah, jual dadah, menguruskan dadah. Aku kira banyak bersyukur, kira aku adalah orang yang terselamat daripada mental rosak. Walaupun lama duduk dalam berfikiran rosak macam kawan-kawan lain. Rosak contohnya merasa tak bersalah jual dadah, sebab kalau kita tak jual, orang lain jual juga, macam tu. Jadi tak boleh lari lah benda macam tu kat dalam bilik. Cuma adapt lah, kau biasakan diri lah untuk adapt. Okey, itu sedikit tentang tempat jumpa. Kalau korang ada kemuskilan, ada apa yang nak tanya, sebelum tanya tu tolong subscribe dulu. Tolong subscribe ini channel XTMT Project, komen, share, dan masa komen tu kau boleh tanyalah kat komen. InsyaAllah aku dan moderator aku akan menjawab pertanyaan korang. Yang mana kau muskil, anak kau gini, mengadu kena gini, apa perlu buat dan apa patut buat. Nanti kita akan bantu. Baik, seterusnya, bagi yang tak ada kereta, wartel disediakan dalam penjara. Wartel ni apa? Wartel ni warung telefon. Kalau kita nak kirakan bahasa Inggeris, payphone lah. Telefon berbayar. Jadi kalau dah nama telefon berbayar, tak ada ke kemudahan lain orang kat dalam sana tu, bila dia tak boleh nak capai keluarga kat luar, keluarga pun tak pergi visit, keluarga pun tak tahu dia kat mana, tak macam mana nak hubungi. Jangan risau, penjara ada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mana kau boleh mohon daripada blok untuk tulis surat. Kadang-kadang dia orang ni yang tak nak tulis surat, maklumkan pada keluarga. Bukan penjara tu tak ada langsung. Okey, contoh kau memang tak ada keluarga datang visit yang kau pun tak boleh nak telefon. Dan kalau ada keluarga datang visit pun kau tak ada nombor, kau nak call macam mana? Betul tak? Nak call macam mana? Nak kena guna otak ingat, ataupun time jumpa tu minta terus. Tu pun minta hari ni belum tentu dapat hari ni. Contoh mak kau datang time jumpa tadi, kau pun nak minta nombor LAN naga kawan kau.
ada pada mak kau simpan, sebab dia rumah pun dekat je. Lanaga tu anak makcik Kia, mak kau pun kenal. Jadi kau baru nak minta nombor LAN mak. Nombor LAN Naga mak, manalah mak ingat kau ni. Mak nombor bapak kau sendiri pun tak ingat. Mak nanti orang Watel mak nanti mak tulis siap-siap ni mak beli kat Watel RM50 kan. Mak tulis siap-siap kat kertas. Nanti orang Watel minggu depan minta nombor LAN Naga kena minta pun bukannya mak kau boleh bawa telefon masuk ke tempat jumpa terus tukar. Jadi bila time Watel sekali telefon, alah mak lupa dah nak tulis, kau telefon balik, kena tunggu mak dia tulis dulu baru telefon balik. Proses itulah yang menyebabkan benda sikit-sikit gini rasa susah, tapi nak buat macam mana, kita diuji. Betul lah brother. So Watel ni, kalau Watel kau tak ada, anak kau dalam penjara, dia sebenarnya boleh tulis surat melalui Jabatan Penjara, Jabatan Kebajikan Masyarakat kat dalam, tulis kat A4, dia ingat alamat. Masalahnya alamat dia tak ingat, dia macam mana nak tulis, nak post hantar pergi mana? Kalau dia ingat alamat, dia boleh tulis. So untuk Watel sama juga, masa untuk setiap panggilan hanyalah 20 hingga 30 minit. Kalau pack hari Sabtu hari Minggu 20 minit dah talian ditamatkan, kau melingkuk naik blok. Cuma bila dipanggil untuk Watel tak ada makanan, kau tak boleh nak beli makanan, cuma hanya semata-mata turun. Tengoklah kalau berdekatan dengan tempat jumpa, kalau kawan-kawan kau payung air kotak boleh lah. Kalau ada setengah penjara, Watel tu jauh sikit pada tempat jumpa dan tak diberilah, kau hanya pergi tempat Watel, duduk tunggu kat ganggang telefon. Kalau ada 5 biji telefon sini, orang ni pakai, dah lepas orang ni baru kau punya turn pakai, pergilah telefon. Dan dalam satu kad phone berbayar ni hanya boleh register 5 nombor telefon. Bukannya kau ada kad, kau cucuk je kad, kau tekan suka-suka nombor yang kau nak telefon mana-mana, tak. Kau kena daftar dulu dengan cikgu Watel tu, tulis dulu nombor, dia masuk dalam mesin kad tu, tulis, dia key in dulu nombor yang kau boleh telefon ni. Dia tanya nombor siapa, dia key in dulu dalam sistem dia. Dan segala percakapan kau pula dirakam. Tu sebab orang kat dalam jail susah-susah sumbat telefon buat masuk. Itu pun kalau dapat bayar telefon untuk buat masuk pun orang ada tujuan lah. Takkanlah bayar dengan upah RM3,000 untuk seluduk satu telefon, tak dapat apa-apa, nak telefon girlfriend dia. Hai sayang, buat apa tu? Tak ada masa. Mestilah ada pengurusan benda-benda haram yang dia nak buat kat luar, sementara big boss kat dalam. Jadi keluar pergi Watel dengan charge 50 sen seminit. 50 sen seminit. Keluarga beli, banyak orang kirim nombor pula. Alah, yang ni kirim, asal nak pergi Watel pun. Man, kau tolong telefon mak aku man, cakap dengan dia kenapa minggu lepas tak datang visit. Yang ni kirim nombor, nak tolak pun tak sampai hati. Pandai-pandai lah. Lepas tu nak cakap dengan cikgu tempat jumpa, nak key in dulu nombor orang kirim ni, satu hal pula. Tapi macam tu lah kawan-kawan, macam tu lah, saling membantu. Cuma ada kalau orang dia tak nak ambil, kau kirim nombor pun kan, kau pun baru sampai, tolong telefon mak aku bang. Aku dah banyak orang kirim nombor, suruh orang lain. Ada yang jenis mantul sikit, tak nak layan. Semua nak kirim. Jadi bila pergi Watel, dia berbeza dengan, dia tak turun jumpa lah. Watel pun boleh seminggu sekali, dia tak boleh campur dengan orang tempat jumpa. Mungkin satu tempat duduk, dia tak ada nak beli barang sebab bergantung pada kad dia. Kalau kad tu kau terus habiskan masa kau telefon RM50, cikgu jumpa tak akan panggil lagi, sebab dia bergantung kepada duit dalam kad kau, sebab dia record ni ada balance berapa lagi, boleh panggil lagi tak. Kalau kau tak request minggu depan, dia tak panggil lah. Sebab nak Watel ni, walaupun mak kau dah tulis, dah belikan kau kad, kau kena request daripada blok. Contoh kat blok ni ada 200 orang. Budak kerja setiap hari Isnin ke hari Selasa, dia akan ronda, dia akan bawa buku logbook, dia akan tanya siapa nak pergi Watel. Jadi bila kau ada kad yang mak kau beli tu, cakap bang, tulis 88225. Dia pun tulis 88225. Ni bilik ni ada Watel tak? Dia ada Watel, semua kampung hanyut tak ada Watel. Dia jalan lagi. Kena request dulu. Dan bila request, dia orang akan aturkan lah. Dia orang akan aturkan bila untuk pergi Watel. Berbeza dengan jumpa kita tak boleh request, tak tahu nombor meletup je.
Tak tahu nombor dah meletup. Kalau hotel, memang kau kena request daripada blog. Yang jenis bini dah beli kad tak hotel-hotel lagi. Mungkin dia yang tak request. Dia tak faham kena request. Memang kena request. Kena mohon. Jadi daripada sudut gelak pula, menghantar maklumat ke, call benda-benda yang bukan-bukan ke, terkawal lah sebab menggunakan hotel. Cuma masih lagi selit-selit lah bahasa-bahasa kod tu. Biasalah macam mana kan, gini orang ni pergi mahkamah ni, nanti kau call lah nombor budak ni lah. Aku bagi nombor budak ni kat kau, nanti dia pergi mahkamah 13 hari bulan ni, kau call dia. Kau tanya dia lah, dia nak makan nasi lemak ke, dia nak apa ke, kau standby sekali nasi lemak, kau hantar biasalah. Kod rahsia ni biasalah. Yang mana nak lepas, nak pandai nak buat, orang salah. Memang hari-hari perlu memikirkan cara macam mana nak cuba buat masuk. Dan kerajaan pun sama, diorang sentiasa mencegah. Jadi apa pun kawan-kawan, semoga dengan perkongsian tentang tempat jumpa dan hotel ni memberi korang sedikit pemahaman. Dan bagi keluarga-keluarga kat luar sana, tenang ajalah, banyak-banyakkan doa. Mudah-mudahan anak kau ni keluar jadi manusia yang berguna. I recommend sekali suruh dia subscribe channel aku. Tak apa, aku dekat dalam sini masih ada payung. Selagi gua ada payung, gua sediakan video untuk orang. Bye, jumpa lagi.